Kawin kerana cocok sahaja, tiada cinta, tiada perasaan. Kerana itu sang suami ceraikan saja isteri dia. Cinta kawin kerana cocok, tanpa cinta kawin tanpa perasaan, kawin tanpa fikiran panjang. Jadi penyesalan bagi perempuan itu. Sang anak minta bapak dia cerai, akhirnya bapak dia berikan. Akhirnya cinta kawinan tanpa cinta tapi kerana cocok, akhirnya cerai juga. Penyesalan terlambat. Akhirnya bapak dia bercerai juga dengan anak, bercerai juga dengan sang isterinya. Akhirnya sang itu pindah keluar dan akhirnya Kamboja. Akhirnya pindah ke Scotland dia. Akhirnya dia pindah lagi tadi. Dia jadi kereta cinta yang tak jelas, perkahwinan tidak jelas. Sang papa akhirnya balik tapi nampak anak tidak mengakui itu anak dia. Biasa-biasa sahaja gitu orang rasa pelik yang dia jawab, mungkin saja salah orang. Biasa sajalah. Ingat, tidak semua itu ada cinta, kerana ada dua pihak. Dua penyesalan yang ada, akhirnya bebas juga dari perkahwinan yang tak diinginkan. Kecocokan memiliki anak tidak bermakna jodoh itu ada dicocokkannya anak itu. Cinta katanya tidak penting dalam perkahwinan, tapi yang penting itu adalah perasaan dengan pedulian. Tidak peduli dengan hati suami atau isteri, itulah yang perceraian. Perceraian lalu jadi begitu. Itu yang jadi kalau tidak betul-betul tidak ambil tahu secara sebenar. Itu yang terjadi pada orang yang tak tahu apa-apa tentang perkahwinan. Bukan lelaki atau perempuan saja itu yang akan terjadi.